Marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum. Saya Datuk Khadijah. Dan saya Nurul Aisyah binti Muhammad Nur Hisham. Dan saya Aisyah Amali Mehdi Rasmi. Selamat menyambut bulan Ramadan kepada semua dari kami warga SK Kampung Tengah. Panitia Agama Islam SK Kampung Tengah telah mengadakan program Ihya Ramadan. Jom ikuti liputan kami sepanjang majlis pelancaran Ihya Ramadan. Jom ikuti. Setelah diperkenankan oleh Budi Muhammad Raja-Raja, maka adalah negeri saya mengisytiharkan bahawa tarikh perbulan puasa bagi negeri di seluruh Malaysia telah ditetapkan pada hari Ahad 2 bulan Mac 2025. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustazah harap semua dapat bagi perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syairah binti Abdullah. Umur saya 12 tahun dan saya murid dari kelas Islam Azam. Okey, Ustazah, apakah aktiviti yang dilakukan sebenarnya sambutan Ihya Ramadan? Okay, untuk sambutan Ihya Ramadan di Sekolah Kampung Tengah, kita Panitia PAI telah menyusun beberapa aktiviti seperti tadarus Al-Quran, majlis khatam Al-Quran, kuis bagi tahap 2 dan pertandingan mewarna bagi tahap 1. Itu antaralah aktiviti. Apakah keistimewaan bulan Ramadan? Okay, bagi Ustazah, bulan Ramadan sangat istimewa kerana ia adalah hadiah daripada Allah SWT untuk umat Islam dan umat Nabi Muhammad. Dan dalam bulan Ramadan ini, setiap amalan yang kita buat akan dapat amalan yang pahala yang sangat berganda dan juga ada malam Lailatul Qadar. Terima kasih, Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah nama anda? Nama saya Nur Amni Khairia. Apakah azan anda pada bulan puasa ini? Ingin berpuasa penuh. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sila memperkenalkan nama anda. Nama saya Nur Aisyah Kaisara. Apakah azan anda pada bulan puasa ini? Azam saya pada bulan puasa ini ialah khatam Al-Quran kali kedua. Terima kasih. Itulah tadi aplikasi untuk majlis pelancaran Ihya Ramadan. Kami kru TV10 mewakili warga SK Kampung Tengah mengucapkan selamat menyambut bulan